Ini operasi hari ini dapat barang, orang hilang. Kita mula-mula mendapat maklumat ada orang kita memantau kawasan ni, mula-mula ada lebih kurang 300 orang. Bila tiba-tiba dapat berita dia orang kata ada operasi terus hilang lah. Tapi masalahnya kita lihat pelik juga ya, macam mana bulan-bulan puasa ni pun ada 300 orang nak main judi ni pun pening kepala jugalah. Satu benda yang tak masuk akal sebenarnya. Jadi kita kesal dan kita rasa perkara ini tidak seharusnya terjadi ya. Yang operasi ni buat memanglah kerja kita, tapi yang orang kita ni pun nak main judi bulan-bulan puasa ni pun saya dah seminggu nak 10 hari lagi nak raya ni masih nak berjudi, mungkin nak cuba nasib boleh bawa duit raya kan. Kita kesal sikit pasal macam mana maklumat bocor lah. Kalau tak yang kita tahu tak jumpa lesennya. Kok dia ada simpan lesen kat mana-mana tak tahulah, tapi setakat ni tak jumpa lesennya. Tapi apa pun kita suspek lesen kalau ada pun adalah lesen mungkin snooker ke, tapi benda memang tak ada lesen. Operasi macam ni saya pun bangga datang dengan Datuk Nazim ni. Jadi kita nampak generasi Gen Y ni kita kena ada satu perbetulkan keadaan. Tapi kita nampak kerap operasi macam ni pun kita wajib kena buat lah. Saya sarankan pada pihak KWP kalau boleh lepas ni kita minta kita bergerak ke Selangor pula. Sebab kita lihat kalau di Selangor sana banyak pihak-pihak menyalahkan pihak polis. Tapi apa yang saya turun di Selangor sebenarnya bukan pihak polis. Kita nampak di sini adalah PBT. PBT yang terlibat makna memberikan lesen-lesen mana tentang perjudian. Jadi saya cuba bincang dengan pihak Datuk Nazim. Kita cuba bawa operasi ni ke Selangor.